نحمده تبارك وتعالى على النعماء والسراء ونستعينه على البأساء والضراء أشهد أن لا إله إلا الله وحده ليس له شركاء وأشهد أن محمدا خاتم الرسل والأنبياء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأجلاء وعلى السائرين على دربه إلى يوم الجزاء أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Sidang jemaah Jumaat sekalian, segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan segala ruang menggandakan ibadah di fasa terakhir Zulqaidah menuju gerbang Zulhijjah. Pertukaran 2 bulan ini dalam kalender hijrah adalah satu seruan memperbaharui janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus bersabar dalam mematuhi segala perintah dan meninggalkan larangannya, meskipun nafsu dan syaitan tidak pernah jemu menggugah. Suka juga khatib mengingatkan diri dan para jemaah sekalian, bangun dan celikkan mata, hadirkan hati dan minda, berikan fokus sepenuhnya, nescaya ganjaran pahala menanti mereka yang menekuni setiap saat di taman jannah. Moga intipati khutbah pada hari ini menjadi asbab menghapus lelah. Di penghulu segala hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah bertajuk Zulhijjah menguji cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaah yang dimuliakan, menerusi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 37 yang menjadi mukadimah khutbah sebentar tadi, yang bermaksud daging dan darah binatang korban itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan. Pembuktian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala jelas terzahir melalui pensyariatan ibadah korban. Kerana takwa, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah menyembelih anak yang disayangi tanpa soal dan bertangguh. Sedang anak itulah sekian lama dinanti, ditatang bagai minyak yang penuh. Nabi Allah Ismail alaihissalam pula membuktikan takwa melalui jawapan dalam surah As-Saffat ayat 102. Qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maksudnya anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya-Allah ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ibrah di sebalik peristiwa korban ini mengajar kita tentang nilai perjuangan dan kesabaran. Di sepanjang hidup Nabi Ibrahim, baginda diuji berulang kali, membesar dalam persekitaran yang bergelumang dengan karatnya syirik. Setelah berkeluarga, dikurniakan permata hati bernama Ismail. Ketika Nabi Ibrahim di usia tua, diperintah pula meninggalkan isteri dan anak di Mekah, namun tetap dituruti sebagai tanda kepercayaan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, di tengah kegembiraan, anak kesayangan pula perlu dikorbankan. Ia tetap dipatuhi sebagai lambang ketundukan dua hamba. Hakikat ibadah korban ialah keikhlasan melepaskan sesuatu yang dicintai demi meraih redha ilahi. Ia adalah cerminan sejauh mana kita mampu mengutamakan ketakwaan dalam mengorbankan keinginan diri kita yang mungkin menghalangi hubungan kita dengan Allah. Kasih sayang yang membutakan kebergantungan kepada dunia atau keegoan
keegoan yang menghalang kepatuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita sanggup mengutamakan Allah berbanding selainnya? Dalam hidup ini kita diberikan kebebasan membelanjakan harta kita asalkan pada perkara yang halal. Ada yang diberikan rezeki yang lapang sehingga mampu menikmati berbagai kemudahan dunia. Namun ibadah korban yang merupakan lambang syukur dan kepatuhan masih lagi tertangguh dengan pelbagai alasan. Di sisi lain, kita dapat melihat beberapa insan dengan rezeki yang terbatas. Ajaibnya, namanya terpahat di papan senarai penginfak ibadah korban di masjid setiap tahun tanpa gagal. Berbekalkan tekad yang kuat dan cinta yang mendalam kepada Allah, gigih mengasingkan sebahagian kecil daripada simpanannya bagi melaksanakan ibadah korban. Subhanallah. Hal ini sesuatu yang perlu kita renung dan insafi. Dua situasi yang menyedarkan kita bahawa korban itu bukan soal ada dan mampu, tetapi soal mahu. Korban bukan tentang banyaknya harta, tetapi di mana kita meletakkan Allah mendahului dunia dan isinya. Muslimin yang dihormati sekalian, lihat sebahagian saudara kita atau sahabat kita yang sedang berjuang di tanah suci, betapa banyak bukti cinta kepadanya yang terzahir di sebalik falsafah haji yang sedang mereka kerjakan. Mengumpul harta, meninggalkan yang tersayang, mengerah segala tenaga demi menyempurnakan rukun Islam kelima. Mari kita renung satu persatu falsafah di sebalik setiap rukun. Dalam tawaf, Allah Subhanahu wa taala mengajar kita untuk meletakkan Dia di tengah-tengah kehidupan. Segala gerak dan langkah berpaksikan cinta dan ketaatan kepadanya. Ketika melontar jamrah, yang dibuang bukan batu semata-mata, tetapi segala sifat syaitan yang bersembunyi dalam diri. Panas baran, hasad, dengki, bakhil, sombong dan segala sifat mazmumah. Wukuf di Arafah pula adalah saat perhentian jiwa. Kita diajak berdiam diri dan bermuhasabah. Siapakah aku sebelum ini dan siapakah aku selepas ini? Adakah aku tetap orang yang sama atau telah menaik darjah cinta kepada Allah setelah bergelar haji dan hajjah? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketahuilah kita kini berada di ambang bulan Zulhijjah, bulan yang penuh dengan keutamaan dan keberkatan. Secara khusus 10 hari pertama bulan ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabba ilaihi al-amal fihinna min hadhihi al-ayyamil 'arsh fa aksiru fihinna min tahlil wat takbiri wat tahmidi." Maksudnya, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan tidak pula amalan padanya lebih dicintai olehnya daripada hari-hari yang 10 ini, 10 hari pertama Zulhijjah. Oleh itu, perbanyakkanlah padanya tahlil, takbir dan tahmid. Marilah kita menyambut kedatangan 10 hari yang penuh kemuliaan ini dengan penuh kesedaran dan semangat untuk memperbanyakkan amal ibadah kita. Ini adalah kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita untuk meraih pahala yang berlipat ganda, mendekatkan diri kepadanya serta mengharapkan ampunan dan rahmatnya yang luas. Pelbagai ibadah dianjurkan untuk diperbanyak pada 10 hari awal Zulhijjah ini. Di antaranya adalah puasa sunat, terutama puasa pada hari Arafah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Sebagaimana fadilatnya yang telah kita ketahui bersama, basahkah lidah dengan bacaan Al-Quran dan zikir. Zahirkan kecintaan kita kepada Allah dengan gema takbir, tahlil dan tahmid. Bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci, mari kita doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah mereka dan mengembalikan mereka ke tanah air dengan haji yang mabrur,
bagi kita yang belum berkesempatan, kita manfaatkan sebaik-baiknya 10 hari awal Zulhijjah ini untuk meningkatkan kualiti ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang soleh. Muslimin yang dimuliakan Allah, justru mengakhiri khutbah, khatib menyeru diri dan sidang jemaah sekalian untuk merenungi beberapa saranan berikut. Pertama, hidupkan 10 awal Zulhijjah dengan perbanyakkan amal ibadah. Rebutlah peluang keemasan ini dengan memperbanyakkan zikir, membaca Al-Quran, sedekah dan berpuasa sunat, terutama pada 9 Zulhijjah. Kedua, tanamkan semangat melaksanakan korban. Lihatlah mereka yang hidup sederhana tetapi mampu berkorban kerana mengutamakan sifat mahu latih diri. Kerana mengutamakan sifat mahu latih diri, rancang dan menabunglah. Laksanakan ibadah korban melalui institusi yang diyakini seperti masjid, surau atau pertubuhan bukan kerajaan NGO berautoriti yang telus dan amanah. Secara tidak langsung kita turut menyumbang kepada ummah dalam memperkukuhkan fungsi institusi Islam. Ketiga, ketika dunia sedang bergelut dengan krisis kemanusiaan di Palestin, kita harus mengambil semangat Zulhijjah ini untuk melahirkan umat yang rela berkorban, bukan sekadar dalam bentuk lembu dan kambing, tetapi korban masa, harta dan nafsu dalam diri. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 32. Zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah ajaran Allah, dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa, kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan dari sifat-sifat takwa hati orang mukmin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Sidang Jumaat yang dikasihi, bersempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2025 yang sedang berlangsung, mimbar ingin menyampaikan 3 pesanan utama berhubung ilmu dan membaca. Berlandaskan wahyu pertama, Iqra', bacalah. Pertama, jadilah membaca sebagai keperluan. Membaca bukanlah sekadar hobi, tetapi ianya adalah kunci utama untuk membuka pintu ilmu pengetahuan. Ia adalah bekalan rohani dan akal yang penting untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan diredai Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pilih bahan bacaan yang berkualiti. Ilmu yang benar akan membimbing kita ke jalan yang lurus. Oleh itu, dalam memilih bahan bacaan, utamakanlah buku-buku yang menambah kefahaman agama, memperluas wawasan ilmu duniawi yang bermanfaat, serta membentuk akhlak yang mulia. Ketiga,
Hidupkan budaya membaca di kalangan keluarga dan sahabat handai. Semaikan budaya membaca dan jadikanlah persekitaran kita sebagai madrasah ilmu yang sentiasa hidup dengan amalan membaca. Dengan generasi yang cintakan ilmu, insya-Allah tamadun umat akan terus gemilang. Wa'lamu anna Allah amarakum bis salati wat taslim ala nabiyil karim faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ayyid bidawamit taufiq wal hidayah wassihati wassalamah malikana kubah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim, wa kazalika kubah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zar Sufya. Allahumma asli a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhak. Allahumma ja'al baladana maliziyah aminan mutma'inna sakha'an rakha'a dar adlin wa iman wa amnin wa aman ya zal fadl wal ihsan. Allahumma raf'anna al bala'a wal waba'a wal ghala'a wal riba wal mihan wasayyi al asqam wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustad'afina fi Falastin wahfazhum min kaidi zalimin wa ahlikil yahud al mujrimin al mu'tadin ya khairan nasirin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjemaah mendirikan solat, mengimarkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerjasama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tahukan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberikan bantuan dan menghulur sumbangan, suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.